Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya akan mengenalkan diri saya. Nama diberi Abdullah Naufal bin Afindi daripada Sekolah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad. Pada hari ini saya akan mengulas sebuah novel bertajuk Sempadan Tanpa Seri, karya John Rafizan. Novel ini merupakan sebuah novel yang mengangkat tema perjuangan, pengorbanan dan dilema moral kawan dalam kehidupan yang penuh konflik. Dengan latar belakang kawasan sempadan yang sering menjadi tempat pelbagai aktiviti haram seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan ketidakadilan sosial. Novel ini membawa pembaca menyelami dunia yang kompleks di mana sempadan antara kebaikan dan kejahatan menjadi semakin kabur. Kisah ini berkisah tentang seorang lelaki yang terperangkap dalam dilema hidup antara menegakkan keadilan atau tunduk kepada sistem yang penuh dengan korupsi dan pengkhianatan. Protagonis novel ini seorang pemuda yang berjiwa besar dibesarkan dalam suasana yang mencabar di kawasan sempadan. Sejak kecil lagi dia telah melihat bagaimana jenayah berlaku di depan mata tanpa ada siapa yang mampu menghalangi. Keadaan hidup yang sukar dan peluang yang terhad membuatkan ramai penduduk di kawasan itu terpaksa memilih jalan salah demi melangsungkan hidup. Namun, berbeza dengan kebanyakan orang di sekelilingnya, protagonis memiliki hati yang kuat untuk tidak terjerumus dalam kancah kegelapan dan dia bercita-cita untuk membawa perubahan kepada masyarakatnya dan membebaskan mereka daripada belenggu kezaliman. Namun, perjalanannya tidak mudah ketika dia berusaha menentang aktiviti haram yang berleluasa. Dia mula menyedari bahawa bukan semua orang mahukan perubahan dan kadang-kadang musuh yang paling berbahaya datang daripada kalangan mereka yang paling dipercayai. Dalam usahanya mencari kebenaran, protagonis bertemu dengan berbagai watak yang mempengaruhi keputusannya. Ada yang membantunya dengan penuh keikhlasan, namun ada juga yang berpura-pura menjadi sekutu. Sedangkan mereka mempunyai agenda tersembunyi. Persahabatan, penghayatan dan pengorbanan menjadi elemen utama dalam kisah ini, menjadikannya lebih dramatik dan penuh dengan emosi. Di sebalik segala cabaran yang dihadapinya, protagonis semakin sedar bahawa menegakkan kebenaran seorang itu harus berani menanggung akibatnya. Pilihan adalah yang ada bukanlah antara menang atau kalah, tetapi antara berpegang kepada prinsip atau mengorbankan nilai-nilai moral dalam keselamatan diri. Sebagai sebuah novel yang penuh dengan akal, ketenangan dan dilema moral, Sempadan Tanpa Seri membawa pembaca kepada persoalan yang lebih mendalam. Apakah yang membezakan seorang wira daripada seorang penjahat? Adakah sempadan itu jelas atau sebenarnya kabur mengikut keadaan? Dengan gaya penceritaan yang padat, dramatik dan penuh emosi, John Rafizan berjaya menghidupkan watak-wataknya dengan realistik, membuatkan pembaca merasa seolah-olah mereka turut berada dalam dunia yang dipenuhi ketidakpastian ini. Novel ini bukan sekadar sebuah kisah fiksyen, tapi juga sebuah refleksi terhadap suatu masyarakat di kawasan sempadan, di mana kehidupan mereka sering kali ditentukan oleh pihak yang lebih kuasa. Kesimpulannya, Sempadan Tanpa Seri bukan sahaja membawa pembaca menyelami kisah individu yang berjuang dalam dunia yang penuh kekeliruan, tapi juga mengajak kita merenung sejauh mana kita sanggup berpegang kepada prinsip dalam menghadapi cabaran hidup dengan naratif yang penuh konflik dan persoalan moral yang mendalam. Novel ini pasti meningkatkan kesan yang mendalam kepada setiap pembaca yang menghayatinya. Sekian, terima kasih.